Okay. Belakang sikit. Assalamualaikum, selamat malam. Okay. Selamat datang kepada live saya. Minta maaf. 2 hari. Tak apalah. Kita sambung dengan pelajaran hari ini, matematik tingkatan 1. Okay. Boleh tengok kan? Nampak Okay. Matematik tingkatan 1. Minta maaf siapa yang menanti-nanti 2 hari tu kan. Saya tak sihat lah. So, minta maaf kerana saya tak live untuk 2 hari. Ada yang tunggu tak? Tak pasti ya kalau ada yang tunggu. So, minta maaf bagi yang siapa yang menunggu-nunggu live tingkatan 2 dengan live tingkatan Form 5 hari tu Admaths. Saya tak sempat buat, saya tak begitu kuat sangat atau sihat. Okay. Hari ni Alhamdulillah. Hari ni I'm back. So kita buat ungkapan algebra. Bab 5 kita panggil ungkapan algebra. Dia ada untuk tingkatan 1. Kamu kena faham apakah dia ungkapan algebra. So ungkapan algebra ni adalah asas kepada matematik kamu nak belajar sampai ke tingkatan 5. Dia lah anu. Ungkapan algebra ni macam anu. Okay, biasanya ungkapan algebra ni kita nak tahu yang mana ungkapan algebra, yang mana bukan. Biasa ungkapan algebra ni sangat senang lah. Dia mesti mempunyai sama ada dia hanya ada satu pemboleh ubah macam X atau Y. Tak boleh dua. Jadi, kalau dua pemboleh ubah kita panggil dia persamaan serentak. Dia persamaan linear juga, tapi dua pemboleh ubah yang berbeza. Okay. Ungkapan algebra ni mula-mula sangat boring lah. Kamu belajar dia suruh kita wakilkan dengan situasi huruf. Okay. Tingkatan 2 kamu dah belajar kan tentang jumlah sudut pendalaman. So kalau saya terangkan macam ni kamu takkan faham. So pendek katalah ungkapan algebra ni dia adalah biasanya dia punya soalan. Biasanya soalan dia akan bagi macam ni. Kadang-kadang dia suruh kita selesaikan. Saya pergi kepada intipati bab lah. Selesaikan. Bila dia suruh kita selesaikan, dia nak suruh kita cari nilai pemboleh ubah yang yang ada kat sana. Contoh macam 5 2K tolak 8 sama dengan dia suruh kita selesaikan. Dia suruh cari nilai. Okay. Apabila K-nya adalah sama dengan negatif 2. So ni sangat senang. Pelajar tingkatan kita panggil form 1. Ini titik permulaan anda lah. Bagi yang baru form 1 tu nak masuk ke alam sekolah menengah, inilah titik permulaan anda. Anda kena mula belajar benda-benda macam ni. Okay. 2 darab negatif 2. Okay. Tolak 8. So kamu akan dapat di sini. Okay. Ini negatif 4. Tolak 8. Kamu akan dapat negatif 12. Kamu tekan kalkulator. So di sini akan dapat negatif 4 tolak 8 negatif 12. So kamu akan dapat di sini ada sama dengan negatif 60. Ini titik permulaan anda sebagai pelajar tingkatan 1 matematik. Okay. How you should start you belajar. Kadang-kadang dia bagi persamaan linear tapi dia ada 2 pemboleh ubah. So dia bagi awak X, dia bagi awak Y, awak gantikan. Lepas tu awak dapatkan masalah, awak selesaikan soalan dia. Okay. Contoh yang saya boleh bagi adalah seperti berikutlah. Let's say you ada 7X tambah 5Y. Dia suruh kita cari, selesaikan ni. Jika X kita adalah sama dengan negatif, X kita sama dengan 3 dan Y kita adalah sama dengan negatif 4. Okay, maka awak masukkan sajalah nilai dia.
Saya tuition dekat Permas Jaya Johor Bahru. Tuition kat Permas Jaya Johor Bahru. Saya buat tuition secara bersemuka. Siapa ada dekat-dekat kat sini nak belajar boleh datang. Saya ajar. Okay. Oh, online saya tak menang tangan. Minta maaf lah. Encik Rahmat. Saya online saya tak menang tangan. Jadual saya setelah padat semua. Saya cubalah untuk buat untuk masa akan datang. Alamat saya. Okey. Saya tak pasti saya boleh kasih alamat kat sini ke tak. Boleh tak saya tulis alamat kat sini? Alamat dekat nombor Jalan Permas 1/25. Okey. Berdekatan dengan klinik desa. Berdekatan dengan klinik desa. Ni alamat saya. Dapat ni alamat saya. Siapa yang nak boleh datang terus ke tempat saya. Saya setiap hari saya buka kelas. Pagi-pagi saya sudah buka pukul, hari biasa kita start pukul 10 lah. Untuk pelajar sekolah petang. Terima kasih. Welcome. So ni awak selesaikan dah, tak ada masalah. Live daripada tuition ke rumah. Ni tempat tuition saya. Saya buatkan tuition saya. Live kat tempat saya. So 21 tambah dengan negatif 20. So kamu tekan, kamu akan dapat sini 1. So ini kamu tahulah. Tingkatan 1 positif, negatif. So dapat sini 1. Ni tempat tuition saya ni. Kadang-kadang dia lebih kompleks lagi lah. So you kena hati-hati, you kena masukkan dan you kena selesaikan. Saya dah ajar tuition dah hampir, tapi tak ramai yang kenal saya lah. Saya ajar tuition dah hampir, officially saya buat dah 15 tahun. Tapi saya tak ramai yang kenal saya. Dekat Permas Jaya ni. Okey. Yang ni pula. Kamu masukkan. Ini senang lah. Tingkatan 1. Kena masukkan saja. Lepas tu you kena gunakan. Sama ada you buat kuasa congak ataupun you gunakan kalkulator anda. Kalkulator pun kena pandai gunakan lah. So ajar buat matrix. Hari ni bukan form 5. Okey. Kalau kamu nak belajar form 5, kamu boleh tengok dekat saya punya bulletin saya. Saya ada tulis sana form 5 saya buat hari Isnin. Terima kasih kerana share live saya. Form 5 saya buat hari Isnin. Cuma 2 hari lepas ni saya tak begitu kuat sangat. Saya lembik lah badan. Okay. Index tingkatan 4. Admaths. Okay. Tingkatan 4 Admaths hari tu saya sudah start. Kamu tak masuk. Index form 3 hari Selasa. Dah lama dah saya buat. Ini form 1. Besok saya buat form 4. Lusa saya buat form 5. Selasa form 3. Rabu Admaths form 4. Khamis Maths form 2. Jumaat semalam saya tak buat. Saya tak sihat. Tapi semalam sepatutnya saya akan buat kelas minggu depan. InsyaAllah. Doakan saya sihat. Okay. Jumaat Admaths form 5. Ini tajuk algebra. Ungkapan algebra. Bab 5. Okay. Saya dah buat live daripada bulan 2. Siapa yang baru jumpa saya, baru kenal saya, masih lagi ada banyak masa. Okay. Anda boleh dapatkan saya punya recording saya lah kalau kamu berminat. PM saya ni saya bagi tahu kamu nak pergi cari. Okay. Masukkan saja. Lepas tu kita kena kira. Hati-hati yang masih nak kuasa 2 yang baru tingkatan 1 tu. Be careful. So 6 darab negatif 1 negatif 6.
Tapi ni saya rasa ada yang pelajar-pelajar, tak semualah. Ada beberapa pelajar sampai tingkatan naik tingkatan 2, naik tingkatan 1, naik tingkatan 4, naik tingkatan 3. Masih lagi ada masalah dengan ni. So, mungkin anda boleh belajar lah 6.1. Yang tak ada masalah tak apalah. Saya hanya bagi tahu siapa ada masalah. Tapi kadang-kadang ada orang dia memang tak nak. Dia memang susah untuk faham benda ni. Tak semua orang diberi kefahaman untuk dia faham. Okay, so dekat sini negatif 6, negatif 1, negatif 7, negatif 7/3. Awak tekan kalkulator je, dia akan kerjakan untuk awak. Batch 1995 hadir. Alhamdulillah. Saya 1996. 1995 hadir. Lahir 1995 ke SPM 1995? Lahir kot? Ataupun SPM? SPM kot? Lahir tuan. Oh, lahir. Lahir. Tak apa. Saya batch 79. Kalau lahir saya batch 79. Okay. Negatif 7 per negatif. Yes, betul. Saya silap satu lagi negatif. Negatif. 2 negatif. Correct. HCAP. Terima kasih. Atas negatif, bawah pun negatif. Tu negatif, positif. Thank you so much. Okay. Ini pelajar saya dah lama. Saya rasa HCAP 2023 Form 5 kan? SPM tolong luluskan kredit. Tolong. Jangan hanya lulus untuk E saja. Nanti kamu nak apply untuk awak punya UPU kan. Banyak course yang kamu minat kamu tak dapat. So please, you mesti nak dapatkan you punya apa tu? Kita panggil memang senang je Mat. Tak susah pun. Dia adalah 0 sampai 9. Tukar nombor je. Alhamdulillah. A-, very good. Okay. Kita tengok kepada konsep soalan yang berkaitan dengan algebra ni dia boleh keluar dalam bentuk saya gantikan. Okay. Dah saya dah gantikan. Saya bagi satu lagi contoh yang berkaitan macam ni. Kejap saya try. Ada tak? Okay, algebra ni juga kita kena kenal pasti sebutan ni ada berapa. Bukan saya selesaikan, kita kena kenal pastikan dia punya sebutan. Kita kena kenal pasti berapa sebutan yang ada. Yang ni untuk tingkatan 1 lah. Tapi dia basic. Dia kena basic sangat. Let's say kita ada 4P tolak 2Q. Saya nak kira yang ni berapa sebutan. Okay. Dia ada 2 sebutan. 2 sebutan. Okay. Saya dah padam mau tanya tadi G kuasa 2 sama dengan 1. Dah lama saya biarkan dia macam dia sekarang baru nak tanya. Saya dah padam. Recording dia kalau kamu nak, kamu PM saya. Nanti saya bagi tahu mana nak pergi cari. Okay, dan kamu akan nampak, kamu akan mungkin baru masuk kot. Okay. So, yang ni 2 sebutan. 1, 2. Dalam algebra, sebutan ni bukan bermaksud hanya ada anu saja. Yang ada X atau Y. Jika dia dalam bentuk macam ni let's say saya bagi tahu dia ada PQ. Lepas tu ada 3P. Lepas tu ada Q. Lepas tu ada tambah 1. Ni 1, 2, 3, 4. Ni untuk 4 sebutan. Bagi pelajar form tingkatan 1, anda baru nak jinak-jinak dengan benda ni. Benda ni penting untuk awak. Pastikan awak tahu berapa sebutan yang dibincangkan. So bila cikgu awak bertanya soalan ke atau dia tengah bincang dengan soalan kamu tahulah apa yang dimaksudkan. Sebutan tu maksud apa.
Satu sebutan, satu sebutan, satu sebutan, satu sebutan. Okey, walaupun dia bukan kat sini tak ada algebra pun, tapi dia kira sebutan. Satu. Okey. Saya tak nak buang masa kat sini sangat because it's boring. Lepas tu kamu kena tahu apakah dia perkali. Okay, let's say saya bagi awak satu contoh. Satu lagi kamu kena kenal pasti dia punya, kena faham apakah maksud perkali. Perkali. Bahasa Inggeris panggil coefficient. Apakah dia perkali. Contoh saya bagi awak setengah X kuasa 2 YZ. Dan dia suruh kita cari perkali-perkali bagi ni. Saya bagi dua contoh lah. Dia suruh kita cari perkali bagi, perkali bagi, yang pertama adalah XY. So apa awak kena buat? XY awak kena faktorkan. Maka hanya apa yang tinggal bila saya keluarkan XY ni. Okay. Dia, let's say saya buat pengiraan kat bawah sini lah. Setengah S kuasa 2 YZ. Dia akan menjadi XY saya keluarkan ke depan. Okay. Maka dia akan darab dengan apa yang tinggal di sini. XY saya dah keluarkan, yang tinggal kat sini ada negatif setengah juga. 1X dan Z. Maka untuk kes seperti ini, jikalau dia punya perkalinya XY, perkali bagi XY adalah ni. Setengah XZ. Anda kalikan dua-dua ni, kamu darabkan balik, bukan kali. Kamu darabkan balik, kamu akan dapat ni balik. Asal. Lebih kurang macam bahagi. Lebih kurang macam bahagi. Okay? Itu kena tahu apa maksud perkali. Let's say saya bagi negatif YZ. So, setengah S kuasa 2Y Z adalah sama dengan negatif YZ saya keluarkan. Maka dekat dalam dah tak ada negatif dah. Dia hanya tinggal setengah. X kuasa 2 tetap ada. Saya rasa itu yang ada kot. YZ dah keluarkan negatif. Yes. So, dia akan jadi setengah S kuasa 2. Okay. Kamu kena keluarkan. Apa yang tak faham Ziki? Bagaimana tak faham? Perkali ni adalah bila kamu darab ke dalam balik. Kamu keluarkan dia. Kamu akan dapat apa yang kita... Contoh satu lagi. 7AB kuasa 2. Saya buat simple punya. Saya nak cari perkali bagi AB. Saya buat XY kat sini lah. Senang. Ini XY. Ini adalah kita panggil negatif YZ. Let's say saya nak cari perkali bagi AB. So, apa saya buat? Oh, saya ajar kat sekolah mana? Saya ajar tuition je. Saya cikgu apa kita panggil? Saya cikgu caplang je. Cikgu cap ayam. Okay? Minta maaf lah. I'm just a normal teacher, cikgu tuition je. So 7AB squared. So 7AB squared, AB kita keluarkan. So 7AB kuasa 2 sama dengan AB ni kita keluar. Jadi apa yang tinggal kat dalam? AB dah tak ada, tinggal B saja. Tinggal B saja. So 7 pun adalah 7B. Bila saya kembangkan balik, 7 darab dengan A, 7A. B darab dengan B, B kuasa 2. Oh, saya dekat Permas Jaya Johor Bahru. Kamu semua kat mana? Merata tempat di Malaysia. Okay. Saya dekat Permas Jaya Johor Bahru. Oh, Sabah. Very far. So, dia punya perkali kat sini lah 7B. Macam tu lah kamu kira. So, perkali dia bagi AB ni adalah 7B. Let's say saya mau cari perkali bagi 7A pula. Keluarkan 7A. 7A pula perkali dia. So,
7AB kuasa 2 sama dengan 7A saya keluar kat depan. Apa yang tinggal kat belakang? B kuasa 2. Mungkin sekarang baru kena nampak bila saya pecahkan jadi 2. Harjit, this is form 1. Very easy. Basic for form 1 student. Yes. OKL, JB, Sabah. All from where? Easy form 1. Kacang putih aja. So, maka perkali bagi 7A adalah B kuasa 2. Kamu kena buat macam tu. Macam kita bahagilah lebih kurang. Okay? Faham Simple. Tak ada masalah. This quite easy lah. Dia tak susah sangat. Okay? Cuma form 2 ni dia kena hati-hati sikit lah. Dia ada satu bahagian namanya kita kena ungkapan algebra tu lah. Ungkapan algebra yang basic-basic kita kena belajar. Saya tak sure sampai saya nak buat tu 2 soalan tak. Ini standard jawapan dalam sheet ke cikgu? Itu standard jawapan. Saya form 3. Apa? Sudahlah matematik. Apa tu? Tak faham. Form 3. Form 3 kamu boleh masuk live pada hari Selasa. Form 3 punya kelas hari typo tu cikgu. Typo apa? Apa yang typo? Sampai lagi saya fail. Sampai lagi saya fail je. Form 4 hari Ahad besok. InsyaAllah. Tak apalah. Itu masalah lah. Okay. Anda punya masalah, anda kena selesaikan sendiri. Tak ada orang nak selesaikan masalah bagi awak. Ingat. Nobody care what you get. Ingat tu. Nobody care what you get. It's about you. Are you ready? Hari tu result keluar SPM kan? Tak ada orang care. Tak ada orang care. So you have to do. Nanti you start kerja you tahu. Nobody care about your what you apa tu kita panggil, sama ada you earning well or not earning well, sama ada you are living well or not living well. Nobody care. You have to do it yourself. Tak ada orang nak buat untuk awak. That is life. Okay. Let's say saya nak cari perkali bagi satu lagi yang saya buat 3 PQ. So apa kita buat? Negative 3 P square Q square adalah sama dengan 3PQ. Kita bawa keluar. Darab dengan apa yang tinggal dalam. Ada satu lagi PQ kat dalam. Okay. Ada satu lagi PQ kat dalam. 3 dah keluar tapi ada negatif. Pasal negatif tak ada. So ada PQ. Macam tu lah. Perkali bagi ni adalah negatif PQ. Okay. Ni game Mobile Legend. What kind of question is that? Saya tengah main game ni. Next. Game matematik. Sedap ni. Best gila. Okay, negatif P kuasa 3. P kuasa 3 tak ada. This is P kuasa 2. P kuasa 2. Okay. So, negatif P kuasa 2 dengan Q kuasa 2. So, dia akan jadi, saya nak ni saja. So, negatif 3 P kuasa 2 kat luar. Saya darabkan dengan apa yang tertinggal. Ini je. Q kuasa 2. Normally this question dia keluar dekat tingkatan 2 awak lah. Sorry, tingkatan 1. Dia ada apa tu? Kita panggil apa tu? Dalam bahagian B lah. Dalam bahagian B. Dia bergantung pada kalau dia nak bagi kotak ke tak. Okay? Sabar je lah. Nak buat macam mana? Zaman sekarang punya student kan.
kepala otak mereka game. Besar nanti kan, dia bagi anak bini dia makan itu game punya currency. Dia punya itu dia terlampau agung-agungkan dia punya virtual life. Level dia nak buat apa dengan itu, dengan life dia, saya pun tak tahu. Siapa yang termakan tu not my problem lah. Siapa dia? Kalau pakai perkali dia 2, cikgu dia jadi 1.5. Yes. Kalau you keluarkan 2, dia jadi 1.5, betul. Kalau you ada pemahala kat depan. Okay? What to do? Apa yang saya cakap tadi tu, siapa yang rasa makan cili tu, dia rasa pedas tu, dia punya pasal lah. Dia punya virtual life sangat important. Dia nak bagi tahu, saya kan ada level gini. Buat apa? Bukan bagi anak bini makan ni. Betul? Tinggi, haha. Okay? Next. Satu lagi. Biasa saya live tak lama lah. Because saya buat live pun dalam satu hari setengah jam ke 40 minit. Saya tengok buku mat adik saya dah kena membaca dah. Bukan mengira dah. Soalan dia macam tu. What to do? Dia suruh kita berfikir. You kena baca and you kena keluarkan satu persama matematik. Lepas sana you kena buat. Terima kasih Eri. That is how sekarang punya soalan. No choice. It's either you do or you do. It's either you do or you are done. 4/5 M kuasa 2N. Okay, perkalian kita nak cari adalah, tadi kan, perkalian kita nak cari adalah 4/5 M. So, perkali dia akan jadi apa? So, kita akan keluarkan 4/5 M. Darab dengan 1M dengan N. So, keluar. Ini jawapan dia. M, N. Untuk perkali ini jawapan dia. Easy lah. 2N. Ini yang tadi, macam tadi awak tanya saya tentang. Saya nak 2N saja. So, macam nak buat? This is how just now you ask lah. 4/5 M kuasa 2N sama dengan, I nak 2N kat luar. So, berapa yang tinggal kat dalam? 2/5. Baru kita dapat 4/5. N dah keluar, tinggal M kuasa 2. 2/5 M kuasa 2. Okay. Kelas saya start pukul 11. Pukul 11 pula. Pukul 10.30. 10.30. Nombor depan yang darab dengan algebra. Yes. Perkali itu adalah nombor depan yang kita darab dengan algebra. Tapi dalam kes ini adalah satu pemalar bila saya asingkan sesuatu. Saya keluarkan ni, balance tinggal apa? So, perkali bagi ni adalah ni. Senang je. Saya pun tahu senang, Harjit. Okay. Okay. It's easy ni. Kalau saya ambil, saya option. This is for form 1 lah, Harjit. Come on. It's easy. You are what? Degree student. Engineering. Maybe. Tapi PMR dah tak ada. So, kita tunggu SPM je. What to do? Kan? So, as a parents, you kena push lah. Kalau you tak boleh push, then too bad. That's your child. That's why I say. It's either you do or you're done. Kalau you tak boleh nak push, then you akan dapat apa you mula-mula letak lah.
I'm sorry to say lah to some parents lah, because no choice. Kamu kena cari yang terbaik untuk anak anda. What to do, kan? Kalau ada form 3 tu, at least kita boleh buat sesuatu bila kita naik atas. Either you get cooked or cooking during jawab soalan. Yes, easy. What to do? Saya pun dulu masa saya belajar 30 years ago, mana ada macam ni TikTok? Tak ada. Tak ada. I also get PML that straight A juga. Baru masuk stream. Nowadays no filter. Yes, dia punya quality dah tak ada. I really agree lah dengan itu, quality dah tak ada. Kena ada betul-betul A baru boleh buat. Baru ada itu quality. Because nowadays I tengok yang masuk form 4 pun kan, algebra pun tak faham, tapi buat admaths. Ada. Oh, thank you so much, Ina. Saya selalu join live sir, and I got A+ for maths. Welcome so much. I'm very happy for you. Nampak? Ada orang dapat A+. Very good. Okay, so saya stop kat sini 11 dan kat 40 minit. Saya akan berhenti. Ramai sir yang admit belum ada apa? Ada alga. Ramai sir yang admit belum ada algae. Apa algae? Alah, rindu sir. Saya pun rindu semua orang juga, tapi nak buat macam mana? Okay. UiTM kita semua guna ChatGPT. Tak apa, awak gunalah ChatGPT awak. Cari rumah, address rumah awak pun guna ChatGPT. Cari awak punya live partner pun pakai ChatGPT. Kan? Cari makan, nak makan apa besok pun pakai ChatGPT. Bye. Okay, tak apa. I end my live here. Minggu depan saya akan buat operasi untuk algebra. Kita gunakan algebra buat operasi. Okay. You cuba nak lawak dengan saya pun boleh lawak balik. Because why? You baru umur saya tak tahu berapa. Saya sudah 40 plus. I can absorb all kind of criticism. No problem. I sudah hidup lama. Garam dah banyak. Okay. It's okay. Okay. So thank you so much. Doa-doakan besok kita boleh buat. Besok hari apa tu? Hari Ahad. So kita boleh buat apa tu? Mathematics form 4. Saya rasa saya dah masuk bab. Nak masuk bab baru. Bab apa tu kita panggil? Graf apa? Yang ada line-line tu. Siapa tu saya tak ingat. Form 5 punya bab. Siapa tahu? Adalah. Nanti besok awak tengah nampak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, teori graf. Betul. And see you at the top. Bye.